Duit bukan segala-galanya, tapi tak ada duit memang merana. Nur Lelawati Bahari mula fokus dalam bidang pembuatan roti selepas mencuba pelbagai jenis perniagaan demi mencari kehidupan yang lebih stabil. Ketika itu, beliau hanya memperoleh pendapatan sekitar RM700 sebulan bagi menyara kehidupan bersama anak perempuan tunggalnya. Saya bermula daripada bawah. Kalau nak cerita susah saya punya drama tu, saya rasa boleh buat drama. Memang saya susah, bukan senang pun. Saya guru kafar, gaji sikit, saya tanggung anak, saya ibu tunggal. So bila dah angkat dapat tu gaji 700 tu, macam-macam jenis bisnes yang saya buat lah. Salah satunya saya masuk multi-level marketing, saya jual baju, saya jual tudung. Tudung jenama sendiri pun saya buat juga tapi tak menjadi sebab tak kena dengan jiwa. Sebenarnya produk kita ni memang agak susah, roti, tapi dia hari-hari ada permintaan. Walaupun nilai dia RM1, tapi saya boleh keluarkan produk satu hari roti RM1, 1000 biji. Dengan tim saya lah, bermulalah journey saya sebagai seorang guru. Saya berhenti sepenuh masa dan saya buat roti. Keputusan beliau memohon bantuan menjadi asnaf menerusi program Terajuk Ekonomi Asnaf Teras nyata menjadi titik perubahan penting dalam hidupnya. Status asnaf membuka peluang untuk Nur Lelawati memperkukuh kemahiran serta mengembangkan perniagaan roti yang diusahakan. Modul yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor dan Terajuk Ekonomi Asnaf ni setanding dengan orang kata syarikat-syarikat kat luar yang besar sana. Contohnya saya bagi contoh macam Fama, Mara, Mardi, Rizda. Bila saya pergi kursus tu, setiap kali kursus yang diorang sampaikan tu, saya memang ambil input-input dia. Sebab saya bukan nak jadi sekadar penjual roti. Saya memang nak jadi usahawan dan saya memang nak jadi lebih baik. Kalau ikutkan saya ada 20 SKU, macam-macam jenis roti kita boleh buat. Tapi kita jual yang top seller lah. Salah satunya sosis, ketam, chicken floss, macam butter sugar yang staff saya tengah buat sekarang ni, butter sugar. Butter sugar ni kita jual bulan puasa melebihi lebih daripada 10 ke 20k butter sugar. Perniagaannya perlahan-lahan membina aliran tunai yang stabil sehingga mampu menggajikan pekerja. Bergelar asnaf hanya sekitar 2.5 tahun antara peserta yang paling singkat, wanita itu nekat keluar daripada kategori asnaf demi membina kehidupan yang lebih berdikari dan stabil. Dalam tempoh 5 tahun tu saya berniaga sendiri, kemudian saya jadi asnaf. Saya di antara asnaf yang paling cepat keluar asnaf dan saya dapat anugerah Usahawan Asnaf Bistari Negeri Selangor. Saya tak nak susah lama-lama sebab bila kita susah ni, saya cakap terus terang ya, bila you nobody, you nothing. Bila you somebody, semua orang sayang you. Hari ini perniagaannya terus berkembang dengan pembekalan roti ke kantin sekolah, masjid dan agensi kerajaan. Lebih membanggakan, Nur Lelawati kini membimbing kira-kira 15 usahawan di bawah rangkaiannya. Malah, ada yang berjaya menjana pendapatan sehingga RM7,000 sebulan. Beliau turut aktif berkongsi ilmu keusahawanan dan pembuatan roti melalui kelas dan program latihan di seluruh negara termasuk di bawah teras. Baginya, kejayaan sebenar bukan sekadar keluar daripada kesusahan, tetapi apabila mampu membawa lebih ramai orang bangkit bersama. Laporan Suhaila Syarul Anwar bersama jurukamera Fahan Fauzi untuk Media Selangor.